Assalamualaikum sahabat, saya masak kari telur pecah di dalam. Kan berlegak kan, menggelegak, dah boleh dah. Letakkan telur lah di dalam dia. Kuah dia bawang putih, bawang merah, tapi 3 sekawan saya boleh juga letak, tapi saya nak simple je. Lepas tu serbuk kunyit last minute tadi. Kalau boleh awal lagi sedap kan, tapi jangan banyak sangat sebab dia akan pahit dan color dia akan lari lah daripada color kari kan. Lepas tu cili bawang dan cukup rasa lah, itu je. Tak ada gula-gula apa semua. Orang ada juga masak kari tak gula. Semua 6. Kalau tengah melegak ni dan sampai habis lah, kena slowkan sikit. Jangan kuat sangat sebab takut dia tak beku lah ataupun pecah. Allah. Dia punya lendir tu banyak, so lama sikit lah kena ni kan, kalau nak save lah lendir daripada sebiji telur tu. Okay. Yang tadi tu kuning dia pecah. Okay. Jangan kacau, biar je. Biarlah dalam tengoklah 15 minit ke, tengok macam mana. Rasa dia dah okey. Saya letak ni apa? Kalau nak letak apa? Garam ataupun cukup rasa ke, Ajinomoto ke, kena awal sikit. Jangan waktu macam ni sebab senang nak kacau. Ajinomoto atau cukup rasa atau garam, yang mana yang korang letak lah kan. Masa tu lah kacau sebelum letak telur-telur ni. Sebab senang nak kacau. Sekarang tak boleh kacau. Kalau orang Perak panggil timbuk. Kalau macam tu boleh lah sikit-sikit, tapi tak rata lah. Better letak awal-awal. Macam tu lah ya. Mak bedah berceloteh. Okay guys. Nampak gayanya, kena tunggu lagi. Saya tak letak, nak letak santan boleh, tapi ni kari India. Dengan cara macam tu saya boleh savekan santan dalam peti sejuk tu. Banyak lagi yang tak guna untuk buat benda lain kan. Tapi kalau tak letak santan, buat kari India ni kena pekat sikit. Bagi saya lah. Husband suruh masak macam ni sebab dah jemu kan. Masak kicap, masak cili ataupun masak sos macam tu. Tapi masak lemak dan masak kari macam ni, dia boleh juga masak lemak. Masak lemak husband tak suka ni, saya rasa, tapi saya boleh. Semua boleh. Kena tunggu lagi lah sebab tak boleh usik lah time macam ni. Saya ikutkan kalau ini saja tak cukup tau, tapi disebabkan ni, tapi anak kan tak ambil kuah ni. Kalau dia tak ambil pun mesti pahit kan, sebab dia daun betik dan kaduk tak pahit sangat, tapi daun betik tu yang pahit. Tadi saya dah rasa dah kuah dia agak pahit kan. Okey, kami makan je.
Dan saya tak selalu pun buat macam ni. Saya nak try lah. Okey, dan dicampur dua ni, so cukup lah. Nak sampai malam ke cukup dah. Kalau harap ni saja pun tak cukup juga kadang. Okey, tunggu lagi sikit. Sekejap je. Saya pun macam risau-risau nak ni kan. Okey, dia dah beku tapi tunggu lagi kalau macam tu. Tunggu lagi sikit. Sabar-sabar sebab nanti akan ganggu pembentukan dia. Pembekuan or pembentukan dia. Tapi slow ya, jangan kuat-kuat sangat. Nanti dia akan hancur lah. Tekanan api tu. Kecewa. Okay guys, thank you for new subscribers. I am very appreciate to you all. Moga diluaskan pintu rezeki, dipermudahkan urusan kita semua. Jangan lupa berdoa untuk rakyat Gaza. Dan inilah arwah Allah yarhamah adik Zara tu pun jangan lupa. Pembelaan semua arwah Haris. Okay, agar mereka dapat pembelaan. Korang yang subscribe saya, hanya Allah yang akan menolong korang. Dan thank you dengan saya punya vlog yang tak seberapa ni. InsyaAllah kalau korang subscribe akan mendapat ni lah, mendapat apa, short-short saya lah.